Bertemakan kewartawanan era baru, keseimbangan AI dan etika Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2025 yang melabuhkan tirai semalam menyaksikan detik bersejarah apabila Akta Majlis Media Malaysia MMM 2024 berkuat kuasa serta-merta dan lembaga pengasas MMM dimuktamadkan dengan pengumuman barisan 12 anggota. Pengumuman itu dibuat Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil di hadapan lebih 1,000 pengamal media dalam dan luar negara pada Majlis Kemuncak Hawana 2025 yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Merdeka WTC-KL. Sukacita saya maklumkan bahawa lembaga pengasas ataupun founding board bagi Majlis Media Malaysia telah pun dimuktamadkan. Penguatkuasaan akta itu menjadi kemuncak kepada perbincangan bertahun-tahun lamanya yang bertujuan menubuhkan Badan Kawal Selia Kendiri untuk memperkasakan pengamal media sambil memastikan accountability, seterusnya menangani kebimbangan orang ramai mengenai amalan media. Dalam usaha menjaga kebajikan pengamal media di Malaysia, Kementerian Komunikasi melalui Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama sudah menyalurkan pelbagai bentuk bantuan menerusi tabung kasih Hawana yang diwujudkan pada April 2023. Sehingga hari ini, seramai 441 orang pengamal media di seluruh negara telah menerima manfaat dengan jumlah sumbangan melebihi 1.2 juta ringgit. Selain itu, hasil sinergi bernama dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, perlindungan sosial kepada pengamal media sambilan atau stringer diberi menerusi skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKPS yang memanfaatkan 531 pengamal media sambilan untuk tempoh setahun pada tahun lepas. Manfaat perlindungan ini dilanjutkan bagi tempoh 1 tahun lagi dengan peruntukan dianggarkan sebanyak RM31,170. Maksudnya semua yang dapat pada tahun lalu, kita kami bernama membantu untuk membayarkan supaya all of the figures, all of the part-timers, part-time, all-time, terus mendapat perlindungan sosial melalui skim tersebut. Menurutnya, untuk tahun ini, pemberian perlindungan untuk pengamal media sambilan diperluaskan dengan inisiatif caruman di bawah Aisaraan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP membabitkan peruntukan sebanyak RM15,930. Inisiatif ini memberi manfaat selepas persaraan mereka gelap. Kerajaan memperuntukkan RM53,100 tahun ini bagi kedua-dua insentif yang saya sebutkan tadi. Kabar gembira sempena Kemuncak Hawana 2025 diteruskan lagi dengan pengumuman